Okay guys, kalau orang mencari kereta bajet dalam 20,000 ke bawah, saya ada banyak pilihan kereta-kereta yang cantik. MPV ada, sedan ada, hatchback pun ada. SUV dengan pickup tak ada stok. So kalau orang stay dalam video ni, kita survey sama-sama. Boleh bantu saya repost video ni. Mungkin ada kawan-kawan korang tengah cari, share dekat diorang. Yang belum follow saya, tekan button follow, okay? Ni akaun baru saya. Naikkan balik saya punya follow, okay? Mari guys. Okay, first saya ada ni Alza tahun 2013 1.5 EZI. Okay, yang ni nak jual dengan harga 18,800 sahaja. Dah siap tukar nama dengan Puspakom. Okay, so kereta baru masuk, belum cuci lagi, dijamin cantik 100%. Siapa yang berminat boleh isi beg biru dekat bawah. Yang kedua, yang ini saya cakap berbaloi. Sebab apa? Kereta Jepun, walaupun model lama tahun 2003 1.5 Vios, yang ini nak jual dengan harga 12,800. Sama juga, dah siap tukar nama, dah siap Puspakom. Siapa yang berminat yang ini, cepat kontak dengan saya. Dalam interior semua masih cantik lagi guys. Berbaloi sangat-sangat ni. Yang ketiga, Izora tahun 2011. Yang ini adalah model CPS auto. Yang ini pun nak jual dengan harga bawah 20,000. Nak 15,800 sahaja. Dah siap tukar nama, dah siap Puspakom. Okay, nombor plate pun cantik. Kereta keluarga yang besar, yang luas. Yang ini sangat-sangat berbaloi kalau siapa nak beli cash untuk keluarga. Okay, so datang dengan leather full, semua kemas. Dan paling penting model ni dia datang dengan aircon blower sekali dekat bahagian belakang. Sampai ke hujung punya. Okay, semua masih cantik lagi. Sebiji lagi Izora tahun 2011, tapi yang ini manual. Yang ini nak jual lagi murah, 12,000 sahaja sebelum on the road. Okay, kereta sangat-sangat cantik. Yang ni siapa yang peminat kereta-kereta 3 pedal, saya boleh recommend yang ni. Boleh pakai untuk keluarga. Memang tahan lasak, dan yang paling penting kereta ni bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. Boleh tengok dia punya keadaan dalam semua masih cantik. Okay, so 12,000, dah siap tukar nama, dah siap Puspakom. So siapa yang nak dapatkan lebih info, tekan beg kuning dekat bawah. Okay, so aircon blower ada belakang sekali dengan depan sekali. Bahagian tengah dia tak ada. Dia memang model ni punya pattern, tak tahu kenapa. Okay, yang ini kereta bajet bawah 10,000 guys. Saga BLM tahun 2010. Yang ini nak jual dengan harga 7,000 sahaja. Dah siap tukar nama dengan Puspakom. Tapi kereta dalam proses lagi detailing. Jangan risau, semua kita akan basuh cun-cun. Walaupun kereta murah, kita akan bagi yang terbaik. Okay, kereta dah siap polis, kereta dah siap detailing nanti. Okay, so 7,000 dah siap tukar nama, dah siap Puspakom. Ni 1.3 BLM auto tahun 2010. Siapa yang berminat, cepat isi borang biru. Yang ini kereta kecil yang ramai tengah cari untuk anak-anak. Mungkin nak sambung belajar ke apa, ataupun nak bagi kat bini bawa anak pergi sekolah. Viva tahun 2012 Elite Spec 1.0.